Okay guys, nak tengok magic. Jom follow aku. Okay Google, gaming on. Dalam episod kali ini, aku akan tunjukkan bagaimana aku upgrade studio gaming aku menjadi sebuah smart studio. Hey Google, gaming on. Cara untuk membuat kabel management yang lebih teratur. Kau tengok wayar-wayar aku bersepah, kau tengok plug aku lagi betul jojol keluar. Dan bagaimana dengan barangan murah dari China ini buat bilik gaming korang jadi 10 kali ganda lebih mahal. Salam guys. So hari ni aku ada projek baru untuk bilik aku. Kalau korang perasan 6 bulan lepas aku ada buat video macam mana aku tukar aku punya bilik store di studio gaming. Yang adalah beberapa peralatan aku punya gitar, aku punya bel laptop. Ni lampu-lampu studio. First video aku tahun 2020 dulu. Aku punya meja komputer semua aku letak memang betul-betul dekat cermin ni. Aku dah transfer meja-meja ni semua sekarang kat dinding biru aku ni. Ni TV LCD lama. Dulu TV ni rosak, so aku baru repair. Nampak tak sama size kan aku punya monitor. Okey, monitor ni yang aku beli sekali dengan aku punya set PC ni. So ini monitor lama 19 inci, ni 24 inci. Kalau ada rezeki lebih, mungkin aku nak cari yang sama size. Kalau boleh dapat 3 size yang sama 24 inci. Kau nampak lah tu muka idola dia kan. Sekarang ni apa yang tak berapa best tentang bilik ni? This is not okay. This needs to stop now. Tengok atas tu line aircon. Dengan masalah sekarang ni dah leaking. Aku tak ada duit lagi lah nak repair ni kan. Tapi aku nak cari jalan macam mana aku nak tutup lubang besar ni kan. So aku ada terfikir aku belilah. Buat setara ni solution pertama aku beli window blind sama macam ni juga. Cuma colour dia colour hitam. Dan tingkap ni pun, tingkap dalam bilik ni ni tingkap ni terdedah. So kalau aku buat kerja ke apa-apa kan, anak-anak aku hintai kat luar daripada ruang tamu atas ni, anak-anak aku akan hintai. So aku nak cuba tutup lah. So pada korang yang baru first time dalam channel aku, nama aku Cikgu Terul. Aku ucapkan terima kasih pasal korang sudi tengok video aku. Jangan lupa tekan subscribe, komen, like dan share video ni banyak-banyak supaya aku boleh buat lagi konten-konten yang menarik di masa akan datang. Okay, ini window blind yang aku baru beli semalam, baru sampai daripada Shopee. So window blind ni aku akan pasangkan dekat aku punya lubang sini dengan tingkap situ. Okay guys, aku dah pasang aku punya window blind. Malah nak letak papan dulu pasal kawasan atas ni dia bocor. So kalau aku letak papan, nanti kan papan tu pun basah, lama-lama pun hancur. Reason aku tak nak pakai warna biru, lebih kurang macam ni, sebab air tadilah. So kalau aku pilih colour yang cerah-cerah, nanti kalau air hujan tu kalau menitik lagi, takut dia nampak kotor. Okay, settle. Tadi tingkap yang kosong tadi pun aku letak dekat aku punya window blind. Sekarang ni anak aku daripada luar dah tak nampak lah apa yang aku buat kerja kat dalam ni. Ni yang satu lagi tadi, dan itu yang asal. Jadi inilah bilik aku sekarang. Sekarang tinggal nak cari lighting, buat lighting baru. Overall aku puas hati lah sikit, walaupun sikit saja aku touch up, tapi dia punya kesan dia aku baru balik daripada kerja, penat pula kepala. Hari ni macam-macam lah berlaku kat sekolah kan. So aku sampai-sampai dekat rumah, aku tengok barang aku yang aku order dah sampai. Ni apa ni? Inilah LED strip. Okay, LED strip ni lah yang sebelum ni aku pasang belakang ni kan, untuk bagi nampak lampu. Okay, habiskan kabel management ni belum habis buat lagi. So hari ni LED ni aku nak buat apa? Aku nak pasang dekat belakang TV. Aku pasang dulu, kan malam nanti kan kita tengok. Dah siap semua lah, nanti kan baru aku tunjukkan apa hasil dia. Okay, aku baru pasang aku punya LED strip. Tengok, ini pun 2 meter aku beli ni.
TV ni 42 inci. So nampak bawah ni pun aku ada yang tak tercover lah. Sekarang ni kat meja aku dah ada X-strip, aku punya monitor dah ada. So kita lengkapkan ke atas. Nanti colour tu kalau boleh kita jangan samakan. Contoh kalau aku letak colour merah, atas ni aku letak colour biru. Ataupun aku letak di colour biru, ni warna hijau. Ni dia barang yang aku tunggu-tunggu guys. Sampai juga hari ni. Okay, kenapa aku beli produk ni? Kerana aku sekarang dalam proses untuk menjadikan aku punya studio sekarang ni antara peralatan yang gunakan untuk smart home. So maknanya lepas ni studio aku ni aku dari jauh je aku boleh activatekan through my voice command. Ni dia. Inilah dia produk Google Nest Mini. Okay, sekarang korang nampak keadaan PC aku normal lah, semua ni tutup. So lepas ni aku akan gunakan Google Home Assistant aku akan gunakan Google Nest aku untuk aku onkan PC aku secara auto tanpa aku perlu tekan switch. Ok, korang tengok sekarang. Hey Google, gaming on. Ok, sekarang kau nampak semua turning on. Siap, ada suara lagi sekarang. So benda ni guys, waktu malam nanti dia punya efek tu yang orang cakap paling best. Sting aku. Allah, tang ni yang paling aku orang cakap stres lah guys. Kau tengok wayar-wayar aku bersepah, kau tengok plug aku lagi betul jojol keluar. Bab safety aku mengaku lah, memang aku gagal lah. So aku kena fikirlah satu kaedah macam mana aku nak sorotkan wayar-wayar ni daripada nampak jelas dengan mata kasar. Ok, ni satu lagi problem. Korang tengok almari aku ni terlalu kecil. So aku perlu belilah satu lagi almari yang aku fikir sesuai dengan ketinggian meja komputer aku. Ok, baik guys. Hari ni barang aku daripada Shopee satu lagi sampai. Kalau korang tengok wire sekarang ni bersederak. Aku sekarang dalam fasa nak buat kabel management. Belilah yang barang daripada Shopee ni. Ini dia PVC link. Nama dia lah. Nanti kalau nak tengok, kau boleh tengok link dia kat bawah dekat Shopee. So function dia aku akan mungkin aku akan letakkan dekat belakang ni meja aku ni. Aku mungkin akan screw ke, aku letak double tape ke. Dan PVC ni dia bukan terdedah macam ni. Cause guys, dia ada casing. Dia ada casing ni. So nanti begitu maknanya aku tutup kan. Ni lebih kurang macam tu lah wire trunking yang warna putih korang tengok biasa tu kan. So lebih kurang macam ni bila aku dah pasang aku punya kabel trunking ni, PC ni. Bila aku dah pasang, aku boleh sorok lah wire-wire aku dalam ni kan. Ok, yang ni pun aku tengah cover wire HDMI dengan wire plug daripada TV aku. Produk ni brand daripada IKEA, nama dia Rabalder. Korang boleh tengok nanti dalam video unboxing barang-barang IKEA aku. So ini guys, inilah wiring aku yang hampirlah siap. Okay, dia dah cakap kabel trunking tadi. Aku sambung, ok aku punya plug. Aku lekatkan, ni aku screw tu ni, aku screw dekat aku punya meja. So agak kemas. Ok ni guys, aku nak tunjuk juga. Ini sebenarnya almari buku. Aku beli dalam harga RM35, beli kat kedai perabot. So biasalah almari buku ni sebenarnya kita letak dekat lantai kan. Aku screwkan, aku sangkutkan dia kat dinding. So bagi aku ni lagi menjimatkan ruang, dan pada aku lagi ciri-ciri tu nampak lagi moden lah, lagi cantik. Bawah ni aku letak park light. Nampak dia. Boleh tukar lampu dia ni. So waktu malam kau boleh fikirlah kan macam mana cantiknya ni. Atas ni lampu, aku letak lampu moonlight. Ni pun boleh tukar-tukar kat lampu ni.
Okay, semua ni korang boleh tengok lah dekat link dekat bawah nanti aku punya video macam mana aku unboxing. Satu lagi, ni tambahan aku juga. Aku ada beli packboard. Harga dia pun aku dah tak ingat lah. Harga dia korang boleh tengok dekat bawah juga. Dan ini adalah aku punya LED message box. Ni waktu malam dia bercahaya. Nanti kau tengok lah video aku last nanti korang boleh tengok. Okay, so dekat, dia ada partition yang kita boleh pilih lah nak letak kan. Ni pokok yang aku beli kat IKEA. Alright, ini aku punya earphone lama ni. Masa aku zaman aku main konsol dulu PS4. Aku guna pakai juga untuk aku mengajar Meet dan kadang-kadang untuk aku main game aku pakai juga. Dia wireless lah. Alright, ni yang paling baru lah aku beli. Meja daripada IKEA juga. Almari Mickey samalah jenis dengan aku punya meja komputer juga Mickey. Ini Mickey punya drawer. Ini speaker aku beli murah je lah. Dia pun dalam RM29, RM39 ada dua. So sekarang ni colour dah mula kotor lah. Tangan kita dah dua macam ni kan. So next pen mungkin aku nak tukar ni warna hitam. So tak adalah nampak kotornya sangat. Okay, bawah pun tak ada serabut wiring. So far aku puas hati lah dengan aku punya upgrade edition 2021 ni. Okay guys, nak tengok magic? Jom follow aku. Okay Google, gaming on.